Jelun pun lari sekarang. Ipoh Timur. Penjelasan. Ya, okey. Kasih. Jelun bapak dia panggil. Kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Saya tertarik dengan apa yang dihujarkan oleh Ipoh Timur berkenaan dengan legitimasi Yang Berhormat Perdana Menteri yang baru. Saya pernah mendengar hujar daripada Ipoh Timur mengatakan bahawa pernah mengeluarkan kenyataan bahawa Perdana Menteri yang lepas, yang baru mengambil tampuk pemerintahan negara, mereka sepatutnya mendapatkan satu undi kepercayaan daripada Dewan Rakyat ini. Saya nak tanya pandangan Yang Berhormat Ipoh Timur, mengapa Yang Amat Berhormat Pekan rasanya tidak berani untuk mendapatkan satu usul undi kepercayaan daripada Dewan Yang Mulia ini? Minta pandangan Yang Berhormat. Ya, betul. Itu betul. Sebab itu krisis credibility, integrity, legitimacy yang dihadapi oleh Yang Amat Berhormat daripada Pekan sebagai Perdana Menteri. Dia patut sebenarnya apabila Dewan Yang Mulia ini bersidang Isnin lalu 15 hari bulan Jun untuk memohon dapat satu undi kepercayaan, confidence vote. Ini dibuat bekas Perdana Menteri Tun Abdullah bila memegang jawatan diambil angkat sumpah sebagai Perdana Menteri dalam 1 minggu adalah satu usul kepercayaan diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Ini pun berlaku apabila Tun Hussein ambil alih kuasa sebagai Perdana Menteri masa itu oleh kerana Tun Razak adalah meninggal dunia di London dengan oleh kerana leukemia. Dalam 2 minggu Tun Hussein masa itu ada memanggil mesyuarat tergempar parlimen supaya usul kepercayaan dilulus, confidence. Dan untuk Yang Amat Berhormat daripada Pekan lebih penting, kenapa dengan latar belakang ini perlulah satu usul kepercayaan? Kenapa tidak ada? Kenapa takut? Adakah takut oleh kerana sungguh pun BN sudah hilang, kalah teruk dalam election dahulu, hilang kuasa penjelasan oleh Kerai. Negeri. Minta penjelasan. Habis itu dulu, okey. Sudah hilang kuasa 5 negeri, hilang majoriti 2/3 dalam parlimen, dan kita tengok dalam 2 minggu ini dalam Dewan Yang Mulia ini BN very low spirited. Pakatan Rakyat on the very uptrend, offensive. Kenapa low spirits? Tetapi perlulah, sungguh pun begitu, majoriti masih dalam tangan Barisan Nasional. Kenapa takut menadakan satu vote of confidence? Adakah Yang Amat Berhormat daripada Pekan takut? Bukan bahawa Pakatan Rakyat 83 undi sahaja tidak akan menyokong, tetapi tak dapat sokongan sepadu daripada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, bahawa kalau a vote of confidence adalah undi, mungkin ada sebahagian ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional akan sokong Pakatan Rakyat supaya ada suatu kerajaan yang baru, Perdana Menteri yang baru. Okey. Terima kasih. Don't be childish. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya nak bertanya kepada Ipoh Timur, adakah ketakutan Perdana Menteri untuk membawa usul undi percaya di Dewan ini kerana salah satu slogan besar beliau iaitu Satu Malaysia yang disokong kuat oleh UMNO tidak nampak disokong oleh rakan-rakan parti lain dalam Barisan Nasional. Jadi ini menandakan kalau bawa usul ni seperti yang disebut oleh Ipoh Timur tadi, mungkin mereka tidak akan sokong. Adakah begitu agaknya? Mungkin. Banyak sebab. Oleh kerana krisis credibility, integrity, legitimacy yang dihadapi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bukan sahaja di kalangan orang ramai, tapi pun dalam Barisan Nasional. Sebab itu, dalam poll Presiden MCA, dalam blok Presiden MCA yang ada satu poll, tanya, should MCA get out of Barisan Nasional? 78% orang yang ada poll kata MCA get out of Barisan Nasional. Dan dalam awal Mei apabila Merdeka Center adalah satu opinion poll mengenai popularity rating
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apa keputusan? Apa hasil? Barulah 45%. 45% adalah sokong, adalah puas hati dengan yang Perdana Menteri. 45% popularity rating dalam bulan yang kedua menjadi Perdana Menteri. Kalau bulan yang ke 3 tahun, Yang betul saya Dato' ingat. mana? Is dengan izin. You have enough. You asking penjelasan, you asking Cukup for lah. what? Dengan penghinaan yang itu cukup lah. Yeah, You are talking rubbish. Jadi speaker tak? There's As an none of your elder, business. There's what none you of call your member of business. parliament, you are talking like a macam budak-budak. Apa? You are budak-budak. You are budak-budak. Budak-budak, Ya, Menteri. siapa yang budak-budak? Ya, ya, okay. Ayo. Ya, discipline your check at the back first. Discipline your check at the back first. Pasal start, discipline your check. I don't have to Okay. Dengan izin, I don't have to check at the back. At the back there, no. At the back is Perlu check. very Nothing to be indisciplined lot. Tan Sri Speaker. Ya, silakan. Saya lihat apa yang dilakukan oleh Fahad baru betul Fahad. yang berhormat daripada Ipoh Timur membahaskan tentang perkara ini. Sebenarnya persoalan takut yang diluahkan oleh yang berhormat daripada Ipoh Timur adalah tidak benar. Persoalan tidak ada confidence daripada Barisan Nasional adalah tidak benar. We don't have to prove it to you all. Prove it, Dalam prove it, prove it. undi perubahan pindaan perlembagaan atau apa pindaan apa ni Prove it, rang prove undang it. yang Kau terlibatlah, kau terlibat. daripada Tun Abdullah, daripada yang dahulu pun, ya, tidak perlu. Apa yang perlu bagi kita ialah untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab. You just said dengan izin just now, kalau MCA lompat ataupun yang lain lompat nak bentuk kerajaan baru, it is okay with you. Permatang Pau pun nak pujuk. You know, those are the things happening dengan izin, ya. Tapi keadaan berlaku bila-bila berlaku, tapi tidak Tuhan. Tuhan tidak meredakan. Yang dia redakan DAP yang masuk ke kita. You know, and you said that is illegal. I mean, that is not illegal. They are willingly coming over. I mean, there's no such thing as that. If they don't jump, it's coming from your members anyway. I mean, kalau itu pun tak diterima hakikat oleh kerana permasalahan pergeseran, keyakinan yang tidak ada terhadap DAP, itu tak diakui. Yang berlaku Kalau colek. kita berlaku rasuah. pergeseran tak yakin dengan pimpinan DAP di Perak, Tengok sejarah dia dulu. kebenaran dia sehingga lompat, yang kita tak melompat pun Colek. untuk makan ada Rasuah. kurang keyakinan. But I can tell you, we are fully supportive of the current Prime Minister. There is no need for us to table a motion. We have full support to him. Yeah. You are fully supportive. Why dare not to have a confidence motion? Oleh Ibu Timur boleh sambung perbahasan besok.